Okay guys, Assalamualaikum. Selamat pagi. Selamat datang ke YouTube channel Kui Haru-Haru Fishing. Siapa yang baru sampai dekat YouTube channel aku, siapa yang baru singgah dekat YouTube channel aku, dan siapa yang baru jumpa geng YouTube channel aku ni, aku ucapkan selamat datang. Dan korang jangan lupa tekan butang subscribe. Okay geng. So sampai spot dah kat sini. Lama tak datang sini geng. Jadi hari ni try datang kat sini. Try casting kat sini. Okay. Selalu dekat situ penuh dengan rumput, tapi dah tak adalah rumput dia. Aduh, taklah. Kita try kat sini geng. Semoga ada hasil, semoga mencakup. Jom, kita mancing. Okay, macam biasa kita pakai terberut kita. Ini senang bawa pergi kerja geng. Tu monyet. Alright, so pagi ni kita pakai soft rock apa ya? Okay, soft rock ke pakai SP? Okay, soft rock dulu lah. Kita pakai warna kelabu, warna orange, warna hijau, warna biru. Pakai warna kelabu dulu. Agak tak mau nanti kita tukar-tukar lagi color lain. Okay, kita pakai warna kelabu dulu. Harap-harap adalah yang nak makan ni. Okey je. Mantap. Jom bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. First cast kat sini lah. First cast of the day. Balikan yang pertama. Bapak sebarau guys. Sebab tak melekat dekat aku punya soft rock. Ada dia kat situ Aku ada je bawa umpan dia ni. Kasih lagi pakai soft rock tak. Kena tukar umpan ni geng. Ada sebarau geng.
Oh. Dekat lagi. Strike yang pertama. Alhamdulillah. Huh. Lucut kan? Lucut. Tu dia. Dia mesti menyelamat dia. Mesti menyelamat. Ini dia, geng. Curut saja saya kata risk, kita bagi dia usah kita angkat balik. Baik, cukup. Cukup curut je, geng. Bagi dia besar. Saya tangkap dia balik. Ya. Bye. Okey, geng. Semalam aku dah mancing, tapi dapat strike 2 ekor je. Curut-curut pula tu. So hari ni aku repeat lagi. Aku nak try mancing kat sini, geng. Kita cari ikan haruan lagi kat sini. Semoga ada hasil, geng. Semoga mencakuk. Korang stay tune. Jom tengok video aku mancing. Kita cari strike lagi. Bye. Alright, so kita try kat sini pula, geng. Semalam dapat strike 2 ekor je. Aduh, hai. Jadi hari ni kita try lagi cari strike. Kita tambah lagi strike dalam video tu kan. Dah lah curut-curut. Tapi tak adalah. Ni bukan spot yang semalam. Ni spot lain. Spot baru. Umpan kita pakai yang colour sama. Warna kelabu. Okay, semoga mencakup lah. Tapi itulah dekat sini air dia warna gelap-gelap macam ni. Patut kena pakai umpan yang terang-terang, warna cerah-cerah kan. Warna merah ke, warna kuning ke, warna hijau, warna putih. Baru ikannya nampak. Okey, jom kita try. Kita try juga kat sini. Ikutlah ada lagi, kan. Bismillahirrahmanirrahim. First cast of the day untuk hari ini. Ada dekat situ. Dia terkejut. Aku balik umpan dia yang terkejut. Alhamdulillah, strike yang pertama, geng, untuk hari ininya. So comel je. Soft rock ni warna kelabu, mencakuk. Dia besar je, aku tangkap kau balik. Okay. Bye. Alhamdulillah.
Hai. Oh, okay geng. So dapat tapau seekor ni. Dapat saya tapau seekor geng. Alhamdulillah. Jap. Laluan saiz dia kan. Alhamdulillah rezeki. So besar sikit macam ni aku nak tapau geng. Nanti ada orang nak boleh kita bagi dia. Okay geng. Alhamdulillah. Mencakuk. Jangan. Buka hook ya. Alhamdulillah. Bye. Oh. Oh, sedap tapau. Okay geng. Ucik terus geng. Itu dia. Mencakuk geng. Okay, so kita ambil, kita tapau. Bye. Alhamdulillah. Geng, tukar pakai SP jap geng. Geram pula aku tengok dia geng. Dia ada geng, tapi dia tak nak makan. Tukar pakai soft plastik jap. Tapi itulah, aku tak bawa pula soft plastik yang besar. Aku bawa yang saiz kecil je. Yang aku pakai ni saiz ni 6cm je kan, kecil je. Aduhai, tak tahulah dia nak ke tak nak makan kan. Kita cuba je lah kan. Sekali 2-3 kali paling tak mau, nanti kita tukar-tukar lah spot lain kan. Dia ada tapi tak nak makan. Geram aku. Try pakai SP kecil-kecil. Oh, makan geng. Makan. Terus makan. Tapi dia lepas balik. Ada. Nak makan SP pula dah. Tak nak makan soft rock. Ada kan. Sekali paling terus dia makan terus. Tapi tak tahulah mak dia ke yang bukan dia. Okay geng, so alhamdulillah geng, tamatlah mancing untuk hari ini dengan yang semalam kan. Semalam dapat strike 2 ekor, hari ni dapat strike berapa ekor? 3 ekor. So dapat tapau 2 ekor hari ni yang besar sikit. Alhamdulillah rezeki. Spot ni geng, aduh banyak gila ikan geng. Meletup, tak tahulah ikan puyuh ke, ikan temakang ke, ikan apa dah kan. Tak apalah. Ada rezeki nanti kita mancing, kita try mancing ikan puyuh kat sini. Okay geng, terima kasih semua yang menonton. Jangan lupa like, share dan subscribe. Jom kita balik.